Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallaby sekalian. Sekretariat Pertahan Sistem Kehakiman telah mengeluarkan resolusi-resolusi mereka. Dan antara resolusi yang paling penting, yang paling diutamakan, Datuk Seri Anwar Ibrahim kena berehat, kena bercuti sehinggalah kes beliau selesai dengan tuntas. Jika tidak, konflik kepentingan boleh berlaku dan kepercayaan rakyat terhadap sistem kehakiman boleh terjejas. Dan kalau benda itu berlaku, bukan sekadar kita bermasalah di mata rakyat, tetapi kita akan bermasalah di mata dunia. Sangat besar risikonya, tuan-tuan dan puan-puan. Kita intro dulu. La 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 la. Cerita macam ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Semalam saya telah dijemput untuk menghadiri sidang meja bulat Sekretariat Pertahan Sistem Kehakiman yang berlangsung dekat Ampang, Kuala Lumpur. Di mana dalam sekretariat itu memang begitu ramai sekali big shot yang hadir. Seperti Tun Dr. Mahathir, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Tan Sri Rais Yatim selaku Tuan Rumah, Tuan P. Wetamuti, Profesor P. Ramasamy, Dr. Syamsir Singh Tin dan ramai lagi lah, termasuk dari parti-parti politik, NGO dan juga para peguam yang memang ramailah pada petang itu membincangkan tentang satu isu yang sama, tentang satu masalah yang dihadapi oleh semua orang, tak kira apa jua fahaman politik ataupun ideologi, iaitulah masalah sistem kehakiman kita yang makin lama makin parah di mata rakyat secara asasnya. Jikalau anda menonton video sembang borak saya bersama-sama dengan Sufi Kamari semalam, anda akan dapati banyak persoalan-persoalan berkenaan dengan sistem kehakiman telah kami bangkitkan dalam video sembang borak kami itu. Dan benda yang paling compelling, tuan-tuan dan puan-puan, ialah berkemungkinan berlaku konflik of interest terhadap pelantikan hakim-hakim oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Di mana benda ini sebenarnya bukan satu benda yang kita rekayasa. Sebab kita semua tahu yang Datuk Seri Anwar Ibrahim ini sedang berhadapan dengan kes sama sivil dengan Yusof Rota. Dan bila Datuk Seri Anwar macam melengah-lengahkan, macam cuba nak melengah-lengahkan perbicaraan, dan kemudian kita semua tahu yang 4 posisi hakim besar dekat negara kita ini akan bertukar menjelang 1 Julai ini, tidak dapat tidak, benda ini memang datangkan kerisauan. Kerana macam mana kita tahu, tuan-tuan dan sekalian, pelantikan hakim, walaupun senarai-nya boleh diberikan oleh Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman, tetapi kata akhir, prerogatifnya ialah di tangan Perdana Menteri. Perdana Menteri berkuasa untuk menerima ataupun menolak mana-mana cadangan oleh Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman untuk dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong. Jadi benda inilah yang mendatangkan kerisauan kita. Bukan apa? Bukan kita risau yang Dr. Seri Anwar ini akan lepas dan lolos ke apa-apa ke, sebab benda ini terpulang pada mahkamah. Tetapi seandainya kalau pelantikan hakim itu adalah di atas prerogatif Perdana Menteri yang sekarang ini tengah berhadapan dengan kes sama sivil, dan of course kes Yusof Rota pun masih ada dalam peringkat mahkamah rayuan, maka ialah benda ini memang sangat-sangat merisaukan. Apatah lagi Datuk Seri Anwar sekarang ini tengah cuba untuk bertanyakan 8 soalan berkaitan dengan undang-undang dan perlembagaan ke Mahkamah Persekutuan. Minta Mahkamah Persekutuan untuk takrifkan. Dan siapakah Hakim Mahkamah Persekutuan? Tan Sri Ahmad Tauhidin yang dilantik oleh Datuk Seri Anwar sebagai Hakim Mahkamah, walaupun pengalaman beliau tidak begitu besar, walaupun beliau ini masih lagi kategori junior, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi itulah, benda-benda inilah yang mendatangkan kerisauan. Bukan di kalangan walaon sahaja, tetapi di kalangan para peguam, termasuklah mereka yang tak setuju dengan Perikatan Nasional pun. Macam semalam, kita ada Datuk Zaid Ibrahim, P. Wetamuti. Dua orang ini, termasuk Ramasamy, memang tak pernah ngam dengan perjuangan Islam-sentrik atau Melayu-sentrik macam PAS dan juga Bersatu Bawa. Mereka memang tak ngam dengan perjuangan seperti itu. Tetapi mereka mengetepikan segala perkara yang berbeza-beza untuk mereka sama-sama duduk semeja dan membincangkan tentang resolusi bersama apa yang patut disuarakan oleh sekretariat ini supaya perubahan dapat dilakukan. Dan kita tak nak, macam saya katakan tadi, kita tak nak hakim kita, mahkamah kita menjadi bahan skrutini di peringkat antarabangsa. Dia kerana apa? Dia kerana, ialah, anda bayangkan, Perdana Menteri dia menasihatkan Agong untuk nanti hakim itu hakim ni. Tengok hakim tu hakim ni melepaskan beliau daripada pertuduhan ke apa-apa ke dan sebagainya kan. Kata contoh kan, melepaskan beliau daripada sama itu ke apa-apa ke, tidakkah itu nanti akan membawa satu konotasi betapa berlaku konflik kepentingan dekat situ. Kerana itulah kita nak elakkan benda itu. Dan Alhamdulillah, sidang meja bulat semalam telah melahirkan 6 resolusi yang insyaAllah saya akan bacakan dan saya akan ulas. Resolusi yang pertama, nama individu-individu yang disyorkan untuk menggalas tugas hakim-hakim kanan di Istana Kehakiman hendaklah berdasarkan kelayakan, integriti, senioriti dan bukan atas hubungan atau kecenderungan politik. Yang ini memang satu resolusi yang sangat-sangat bagus yang juga ditekankan.
Kenapa? Kerana sekarang ini kita nampak macam seolah-olahnya senioriti tidak lagi ditekankan dalam pelantikan jawatan-jawatan utama dalam kehakiman, even jawatan ketua polis negara pun contoh yang baru-baru ni kan. Sebaliknya dilantik tak tahulah atas kriteria apa, tetapi dia bukan lantik orang senior lah. Bukan lantik orang yang benar-benar berpengalaman dan sebagainya. Sebagai contoh, ketika pelantikan Tan Sri Ahmad Tehruddin sebagai Hakim Mahkamah Persekutuan, dimaklumkan yang nama beliau tidak ada pun dalam senarai yang telah diberikan oleh Yang Amat Arif Tengku Maimun selaku Ketua Hakim Negara kepada Perdana Menteri untuk dipertimbangkan. Perdana Menteri dapat list nama itu, dia reject semua sekali, dia lantik Tan Sri Ahmad Tehruddin. Dan inilah yang mendatangkan keresahan. Begitu juga tuan-tuan dan sekalian, cakap-cakap betapa orang yang menjadi favourite untuk menjadi Hakim Besar Malaya selepas ini menggantikan Datuk Seri Hasnah Hashim ialah Tan Sri Ahmad Tehruddin itu sendiri. Beliau baru sahaja tahun lepas, November, menjadi Hakim Mahkamah Persekutuan dan beliau baru sahaja berhadapan dengan 2 prosiding ataupun mengendalikan 2 prosiding, terus jadi nama untuk ditetapkan sebagai Hakim Besar Malaya. Sedangkan ada orang lain yang lebih berkelayakan dan berpengalaman, iaitu Datuk Wazir. Datuk Wazir ini lebih besar pengalamannya, ada 30 prosiding yang beliau pernah kendalikan. Tetapi sekarang ini kelihatannya macam Tan Sri Ahmad Tehruddin yang ialah kita lihat macam ada hubungan baik dengan PMX menjadi favourite untuk jawatan CJM itu, tuan-tuan sekalian. Benda inilah yang ditekankan. Kalau boleh selepas ini pelantikan hakim-hakim kanan hendaklah berdasarkan kepada senioriti, bukan berdasarkan kepada pengaruh beliau dengan orang-orang politik tertentu. Itu yang pertama. Yang keduanya, tidak harus wujud atau persepsi wujudnya situasi konflik kepentingan Perdana Menteri dalam pelantikan posisi-posisi tertinggi Badan Kehakiman Negara. Lebih-lebih lagi apabila wujud kes-kes di mahkamah yang melibatkan Perdana Menteri dalam kapasiti pribadinya. Kita harus akui satu perkara, tuan-tuan dan sekalian. Inilah buat kali pertama Perdana Menteri negara kita ini berada dalam ruang perbicaraan mahkamah, tak kiralah atas tuduhan jenayah ke ataupun atas benda sama sivil ke apa-apa ke, sebelum ini tak pernah ada. Dan sekarang buat julung kalinya kita ada kes yang membabitkan Perdana Menteri, walaupun sekadar kes saman sivil, tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi walaupun ia cuma kes saman sivil, ianya tetap boleh juga mendatangkan satu konflik kepentingan. Sebab macam kita sebutkan tadilah, sekarang ini perbicaraan akan ditangguhkan sampai September sebagai contohnya kan. Sampai 21 Julai untuk Mahkamah Rayuan mendengar rayuan Datuk Seri Anwar. Pada ketika itu, Hakim Besar Malaya dah bertukar. Ketua Hakim Negara pun bertukar. Hakim Mahkamah Tinggi pun bertukar. Hakim Mahkamah Persekutuan bertukar. So, memandangkan Datuk Seri Anwar sebagai PM ada kuasa penuh untuk menasihatkan agung siapa yang beliau kendaki untuk jadi hakim-hakim ini, maka konflik kepentingan itu kelihatannya boleh berlaku. Kerana itulah tidak harus wujud persepsi ataupun andaian betapa persepsi itu benda itu ada kan, tak patut ada pun sebenarnya. So kerana itulah kita minta kalau boleh benda ini jangan ditimbulkan, dan kalau boleh jangan buat sesuatu benda yang boleh menimbulkan perkara tersebut. Yang ketiganya, dalam situasi sedemikian, Perdana Menteri mesti mengumumkan dirinya mempunyai konflik kepentingan dan mengecualikan diri dalam proses pemilihan hakim-hakim ini. Sangat mudah. Sekarang Perdana Menteri tahu dia dah berhadapan dengan kes, tengah berhadapan kes sekarang ini kan. Dan beliau pun tahu, kalau beliau pilih hakim-hakim yang akan preside kes ini, benda ini akan ada conflict of interest. Maka Perdana Menteri dengan dasar goodwill kena umumkan yang beliau ada konflik kepentingan dalam pemilihan hakim-hakim ini yang mungkin akan preside kes beliau, maka beliau kena mengecualikan diri daripada terlibat dalam pemilihan hakim-hakim ini. Serahkan kepada Ketua Hakim Negara dan anda kata of course lah kan, still Perdana Menteri kena nasihatkan agung. Perdana Menteri nasihatkan agung berdasarkan kepada list yang telah diserahkan oleh Ketua Hakim Negara saja. Bukan beliau sendiri tentukan aku nak pilih siapa. Mana datang dari Tengku Maimun, contohnya, itulah yang dipilih oleh Datuk Seri Anwar. Beliau tidak boleh ada kata dalam pemilihan hakim-hakim tersebut untuk mengelakkan konflik kepentingan. Yang keempat, pihak pembangkang mesti memainkan peranan di Dewan Rakyat untuk mendesak kerajaan membuat pindaan pada Perlembagaan Persekutuan dan atau Akta Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman 2009 agar Perdana Menteri tidak lagi terlibat dalam proses pelantikan hakim-hakim. Yang ini saya nak jelaskan dengan terperinci, tetapi saya ada membuat satu video temu bual bersama-sama dengan Dr. Syamsir Sengtin selepas sidang meja bulat semalam. InsyaAllah saya akan paparkan temu bual itu pada petang nanti, mudah-mudahan. Tetapi boleh ringkas saya katakan, sekarang ini dalam JAC, peranan paling besar adalah Perdana Menteri. Di mana Perdana Menteri ini ada 4 orang wakil dalam JAC. Dan kemudian akhirnya, bila JAC dah keputusan siapakah yang ada senarai untuk dilantik sebagai hakim sebagainya, mereka ini akan bagi ke Perdana Menteri. Perdana Menteri lah yang akan menasihatkan agung berdasarkan kepada pilihan beliau sendiri. Kalau Perdana Menteri tak suka senarai itu dan ada orang lain,
Perdana Menteri boleh lantik orang lain itu untuk jadi hakim dan Agung akan memperkenankan. Jadi oleh kerana itu, kata Dr. Syamsir secara ringkasnya, peranan ini mestilah dikeluarkan. 100% keputusan untuk melantik hakim kenalah terletak pada JAC itu sendiri. Pindahan itu walaupun perlukan 2/3 kena dibuat dan boleh dibuat. Dan dalam kes ini, pihak pembangkang memang kena proaktif lah. Kena banyak bising dekat parlimen. Sebab kita ada banyak YB yang peguam kan. Macam contoh Dr. Taki kan. Mereka ini kena bising dekat parlimen. Mereka tak boleh diam lagi dah. Tak kira apa Johari Abdul nak kata pun. Mereka tetap kena bising, tetap kena sound, tetap kena tekan. Dan kita juga ada keluar ini, rakyat biasa kena juga tekan kerajaan supaya pastikan yang perubahan ini boleh berlaku. Benda ini bukan untuk memenangkan politik siapa, tak. Tetapi untuk menyelamatkan negara daripada presiden-presiden pelik-pelik pada masa yang akan datang. Ingat, dalam dunia kehakiman, apa yang diputuskan pada hari ini akan digunakan pakai sebagai rujukan pada hari esok. Jadi berhati-hatilah untuk hari ini. Yang kelima, segala usaha perlu dilakukan oleh rakyat Malaysia dari pelbagai kedudukan, latar belakang dan kapasiti untuk terus-menerus memantau proses pelantikan mana-mana jawatan tinggi dalam negara agar ianya tidak diganggu-gugat oleh eksekutif yang berkuasa. Kan itulah orang-orang macam saya wujud, tuan-tuan dan puan-puan. Anak-anak papa selalu bising, papa beri kau bising buat apa? Inilah sebabnya kenapa saya bising. Dan ini sebabnya kenapa saya nak orang ramai bising. Bukan kita nak menangkan PN pun, tak. PN is out of equation kat sini pun, tak ada terlibat pun. Yang kita nak ialah ketelusan. Pelantikan hakim-hakim kanan, pelantikan ketua polis negara, pelantikan peguam negara, pelantikan ketua pesuruhjaya SPRM. Semua jawatan penting ini, anda kena tahu semuanya ialah prerogatif Perdana Menteri. Perdana Menteri yang akan menasihatkan Agung untuk memperkenalkan pelantikan-pelantikan mereka ini. So sekarang, semua ini boleh mendatangkan konflik of interest kepada Perdana Menteri itu sendiri. Jadi kerana itulah sebagai rakyat, kita kena bising. Kita kena bersuara dengan kapasiti yang tertakluk bawah undang-undang. Bukan bersuara dengan fitnah, bukan bersuara dengan kata-kata nista, tetapi kita kena beritahu dengan jelas betapa kerajaan ini tak betul. Anda telah melanggar satu benda yang kita boleh panggil sebagai conflict of interest. Benda ini ada konflik kepentingan. Sebab apa? Sebab anda kata kalau contohnya Ketua Polis Negara ini dilantik oleh PM dan let's say kalau PM itu terbabit dengan skandal rasuah sebagai contohnya. Adakah Ketua Polis Negara akan siasat bosnya sendiri? So benda inilah kita kena elak dan rakyat kena terus bersuara. Kerana itulah sebab video-video pasal undang-undang tuan-tuan sekalian. Walaupun ada tontonan, walaupun tak ada tontonan, tetapi ini penting untuk didik kita supaya kita faham apa hak kita. Setakat mana kita boleh suara dan bagaimana kita boleh suara. Sebab suara rakyat, suara keramat. Nak rakam pembangkang semata-mata tak jadi bang. Kita kena bersuara. Kita kena bergerak sama-sama seiring. Bukan dengan pembangkang tetapi dengan badan-badan yang memang mahukan ketulusan dalam sistem perundangan perlembagaan negara kita ini. Dan yang terakhir, Datuk Seri Anwar Ibrahim hendaklah mengambil cuti rehat sebagai Perdana Menteri sehingga kesnya di mahkamah selesai. Kerana persepsi atau kemungkinan kacau ganggu dalam pentadbiran kehakiman akan wujud selagi mana beliau memegang jawatan tersebut kerana kes peribadi yang sedang dihadapinya. Benda ini saya dah ulang banyak kali dan saya rasa ramai orang telah ulang. Datuk Seri Anwar Ibrahim kena bercuti. Memang betul, Datuk Seri Anwar Ibrahim ini dia tidak ganggu mahkamah. Itu kita setuju. Tetapi sekali lagi, ianya boleh menjadi konflik kepentingan bila Perdana Menteri terlibat secara langsung dalam pelantikan hakim-hakim kanan yang berkemungkinan akan preset kes beliau. Jadi benda inilah tuan-tuan sekalian yang kita nak elakkan dan kita mahu menghilangkan satu titik pun keraguan berkenaan dengan wujudnya konflik kepentingan dalam isu seperti ini. Jadi untuk mengelakkan seperti itu, kita balik pada resolusi awal tadi, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia kena umum ada konflik of interest, beliau kena tidak terlibat langsung dalam pemilihan hakim dan yang paling best sekali, beliau at least biarlah bercuti sementara sampailah kes beliau ini berakhir. Tak luar mana pun negara kalau beliau bercuti. Ada 2 TPM kot, tak ada masalah. Bukan kita suruh beliau berhenti. Walaupun saya tahu kebanyakan rakyat Malaysia ini mahukan beliau letak jawatan je, tetapi benda itu mustahil untuk terjadi. So, kita kata Datuk Seri Anwar, untuk sementara waktu ini, be like a man. Bercutilah sementara. Sebab bukan kita tak pernah ada kan. Macam dulu kita ada pemimpin, kita ada menteri, kita ada pegawai awam ke apa-apa. Mereka ini sama ada bercuti sukarela ataupun diarahkan bercuti kerana ada kes mahkamah. So, sama juga dengan Datuk Seri Anwar, kena bercuti. Ambil pengajaran apa yang berlaku ke atas Zahid Hamidi. Ketika beliau ini menjadi TPM, beliau tidak bercuti dan kes beliau dibicarakan pada saat beliau merupakan timbalan Perdana Menteri. Apa terjadi?
pendakwaan telah menghentikan prosiding, kes jadi di NAA, rakyat sampai ke sudah memang kata, oh ini memang kerja Zahid Hamidi, dia arahkan pengguna negara untuk menghentikan prosiding, so apa-apa pun kes itu boleh di NAA. Bukan kita tuduh, tetapi itulah persepsi rakyat. Sebab Zahid Hamidi TPM, Jabatan Pengguna Negara ini berada di bawah PMO. So sebagai timbalan kepada Perdana Menteri, of course lah beliau ada say juga dekat Jabatan Pengguna Negara. So itu pun sebenarnya sudah berlaku konflik kepentingan. Yang ini yang kita kena highlight tuan-tuan sekalian, dan yang ini yang kita nak elakkan. Jadi untuk menyelamatkan keadaan, Datuk Seri Anwar kena bercuti buat sementara waktu sampai kes beliau ini berakhir. Tetapi lah, resolusi ini sekadar resolusi. Sekadar cadangan-cadangan dan gesan-gesan yang kita boleh buat. At the end of the day, ianya terbergantung sama ada Datuk Seri Anwar Ibrahim ini nak ikut resolusi ini ataupun tidak, nak dengar cakap kita ataupun tidak. Tetapi memandangkan Sani Hamzam pun dah cakap macam ni, dan Sani Hamzam tu sekadar ahli parlimen biasa je pun, maka harapan mungkin tinggal harapan sajalah. Tetapi tak apa. Apa-apa terjadi pun, rakyat memerhati. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Itu namanya diktator.